Seterusnya, kita beralih kepada bahagian analisis skrip dan pembinaan watak. Untuk profil watak, Nur Aiman digambarkan sebagai seorang remaja yang berusia 17 tahun. Dia merupakan anak keenam dari 7 orang adik-beradik dan sering membantu keluarganya menjual sayur di pasar. Ciri utama yang membina watak ini adalah dia mengalami masalah social anxiety disorder ataupun gangguan kebimbangan sosial. Dari segi latar situasi pementasan ini, ia bermula apabila bapa Aiman jatuh sakit, lantas memaksanya untuk mengambil alih tugas dalam menjaga jerat. Keadaan ini menyebabkan dia terpaksa berinteraksi secara terus dengan pelanggan, yang di mana situasi pasar yang sibuk telah meningkatkan lagi tekanan emosi pada dirinya. Jika kita kaji dari sudut analisis watak pula, Aiman berhadapan dengan dua jenis konflik. Konflik dalamannya berpunca daripada perasaan sentiasa takut dinilai, takut melakukan kesilapan dan bimbang dipandang rendah. Manakala bagi konflik luaran, dia sangat tertekan dengan suasana pasar yang bising serta tuntutan untuk melayani pelanggan dengan pantas. Perkara-perkara ini sangat mempengaruhi keadaan emosi Aiman yang menyebabkan dia sentiasa gemuruh, panik, hilang fokus dan sering mengelakkan kontak mata dengan orang di sekelilingnya. Pada bahagian ini saya akan menerangkan super objektif, state atau taruhan. Super objektif, Aiman ialah menjadi seorang individu yang mampu berinteraksi dalam situasi sosial tanpa dibelenggu oleh ketakutannya. Matlamat ini menjadi pendorong utama kepada semua tindakannya sepanjang monolog. Dalam situasi yang dipaparkan, objektif Aiman adalah lebih spesifik, iaitu melayani pelanggan dengan baik, memberikan harga yang tepat dan menyelesaikan urusan jual beli tanpa kesilapan. Walau bagaimanapun, objektif ini dihalang oleh konflik dalaman seperti ketakutan terhadap penilaian orang lain dan rasa rendah diri. Pada masa yang sama, konflik luaran seperti suasana yang sesak dan bising meningkatkan tahap kebimbangan beliau. Taruhan atau stake dalam monolog ini sangat tinggi kerana kegagalan Aiman bukan sahaja akan menjejaskan perniagaan keluarga, malah menguatkan lagi keyakinannya bahawa dia tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Oleh itu, setiap tindakan yang diambil oleh Aiman didorong oleh keinginannya untuk mengatasi ketakutan tersebut sambil memenuhi tanggungjawabnya terhadap keluarganya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis yang dilakukan diterjemahkan ke dalam persembahan akhir saya. Segalanya bermula dengan analisis panjang watak. Dalam fasa ini, saya telah mengkaji latar belakang Aiman secara mendalam dan cuba memahami simptom social anxiety disorder. Ini penting supaya setiap gerak-geri saya di atas pentas mempunyai asas yang kukuh dan bukan sekadar lakonan yang kosong. Daripada kajian tersebut, ia membawa saya kepada pemahaman psikologi watak. Saya menyadari bahawa teras utama watak Aiman adalah rasa takut yang melampau untuk dinilai oleh orang lain. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat mudah panik apabila berada dalam situasi sosial yang sesak seperti di pasar. Berdasarkan pemahaman psikologi ini, saya telah membuat beberapa keputusan lakonan secara fizikal dan vokal untuk menghidupkan watak Aiman ini dengan memilih sentiasa mengelakkan kontak mata dengan watak yang lain, menggunakan suara yang perlahan dan nada yang teragak-agak, menunjukkan bahasa tubuh atau bahasa badan yang tegang, serta menggunakan teknik pernafasan yang laju bagi menggambarkan situasi panik. Hasil daripada aliran proses ini, persembahan akhir saya menjadi lebih realistik. Emosi yang dizahirkan dapat lebih meyakinkan dan yang paling penting penonton dapat merasai serta memahami dengan jelas penderitaan batin yang dialami oleh watak Aiman. Seterusnya, kita beralih kepada slide yang membincangkan tentang penggunaan teknik lakonan dan teori yang diaplikasikan dalam pementasan ini. Terdapat 4 elemen utama yang saya gunakan, iaitu objektif atau matlamat. Walaupun Aiman bergelut dengan kebimbangan sosial, matlamat utamanya tetap satu, iaitu melayani pelanggan dengan baik. Kedua, saya menggunakan teori subtext. Dalam lakonan ini, apa yang Aiman fikirkan adalah sangat berbeza dengan apa yang cuba dia tunjukkan. Sebagai contoh, secara luarannya Aiman kelihatan tenang, tetapi di dalam fikirannya dia sebenarnya sangat takut dihakimi dan takut melakukan kesilapan di hadapan pelanggan. Ketiga, saya mengaplikasikan teknik magic if. Saya membina perhayatan dengan bertanya kepada diri sendiri bagaimana jika saya benar-benar menjadi Aiman yang mengalami social anxiety disorder dan perlu menjual di pasar seorang diri. Keempat, saya menggunakan tempo rhythm. Untuk menerjemahkan karakter Aiman, saya menyesuaikan tempo percakapan menjadi lebih perlahan dan teragak-agak. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang bagaimana saya menerjemahkan arahan pensyarah ke dalam aplikasi lakonan saya sepanjang
proses latihan dan persembahan. Pertama, berdasarkan arahan untuk menerapkan sistem social anxiety disorder, saya telah mengerjakan ciri-ciri fizikal seperti tangan yang digigit, pernafasan yang lebih laju serta nada suara yang teragak-agak. Elemen fizikal ini penting bagi menggambarkan kebimbangan yang sedang dialami oleh Mata Aiman. Kedua, bagi memenuhi untuk mengalihkan perhatian kepada pelanggan, saya telah melakukan aksi seperti menyusun saya di gerai secara berulang-ulang. Saya banyak melihat ke bawah dan mengelakkan kontak mata secara langsung dengan pelanggan. Ketiga, untuk menunjukkan tekanan emosi yang secara realistik seperti yang diarahkan, saya menggunakan ekspresi wajah yang cemas dan tidak tenang. Selain itu, saya juga menggunakan teknik jeda atau berhenti seketika ketika bercakap. Teknik jeda ini bertujuan supaya penonton dapat merasai beban tekanan dan kepayahan yang dialami oleh Aiman untuk berkomunikasi dalam situasi yang sesat itu. Seterusnya, saya akan berkongsi mengenai perubahan keputusan lakonan yang telah saya lakukan sepanjang proses pementasan ini. Perubahan utama yang saya buat adalah menukar latar tempat daripada gerai saya kepada gerai buku. Secara ringkasnya, pada peringkat awal latihan Watak Aiman memang digambarkan menjual saya di pasar mengikut skrip asal. Walaupun bagaimanapun semasa proses latihan berjalan, saya telah mengambil keputusan untuk menukar situasi tersebut kepada menjual buku. Mengapa saya melakukan perubahan ini? Terdapat tiga sebab utama, iaitu memudahkan penyediaan prop semasa hari persembahan, supaya susu atau pentas menjadi lebih praktikal dan kemas, dan saya dapati bahawa interaksi dengan pelanggan masih dapat dikekalkan dengan berkesan tanpa mengubah ataupun menjejas konflik utama Aiman. Kesan daripada perubahan ini terhadap persembahan saya menjadi sangat lancar dan sangat positif. Selain itu, fokus penonton juga menjadi lebih tertumpu kepada aspirasi emosi dan simptom social anxiety disorder yang saya bawakan berbanding melihat prop yang ada di atas meja. Perubahan kedua yang saya lakukan ialah dari segi teknik vokal. Pada peringkat awal latihan, saya selalu perlahan sehingga ada dialog yang tidak kedengaran. Selepas menerima maklum balas daripada pesyarah, saya meningkatkan suara saya lebih kuat, tetapi saya memastikan agar ia tidak kedengaran seperti menjerit. Dengan cara ini, penonton dapat mendengar dialog dengan jelas, manakala sifat cemas dan kebimbangan Aiman masih dapat dikekalkan. Perubahan ini menjadikan penyampaian saya lebih berkesan tanpa menjejaskan penghayatan watak. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan isu dan cabaran dalam produksi. Sepanjang proses latihan dan persembahan, saya menghadapi beberapa cabaran dalam membina Watak Aiman. Cabaran utama ialah mengekalkan sistem social anxiety disorder secara konsisten sepanjang monolog. Pada peringkat awal, saya lebih menumpukan kepada dialog sehingga kurang menunjukkan sistem fizikal yang dialami oleh individu yang mengalami gangguan tersebut. Selepas menerima teguran daripada pensyarah, saya mula menerapkan tindakan seperti tangan yang menggeletar, mengelakkan kotak mata, menyusun buku sebagai mekanisme pengalih perhatian serta mengawal pernafasan dan nada suara. Penambahan kebaikan ini membantu saya menghasilkan lakonan yang lebih baik dan menghasilkan lakonan yang lebih realistik kerana setiap tindakan mempunyai sebab yang berkait rapat dengan keadaan psikologi watak. Melalui proses ini, saya memahami bahawa lakonan bukan sahaja bergantung pada dialog tetapi juga pada penggunaan bahasa badan dan ekspresi emosi yang konsisten. Melalui tugasan ini, saya memperolehi banyak pengalaman baharu dalam proses pembinaan watak. Saya menyadari bahawa kekuatan saya ialah mampu menerima teguran dan menggunakan maklum balas pensyarah untuk memperbaiki persembahan. Contohnya, saya berjaya menambah beberapa simptom social anxiety disorder seperti tangan yang menggeletar dan mekanisme pengalihan perhatian sehingga watak kelihatan lebih menyedihkan. Walau bagaimanapun, saya masih perlu meningkatkan keyakinan diri semasa membuat persembahan serta memperbaiki kawalan projeksi suara supaya lebih konsisten. Pembelajaran yang paling bermakna bagi saya ialah pembinaan watak memerlukan kajian yang lebih mendalam terhadap latar belakang emosi dan psikologi watak. Pada masa hadapan, saya akan terus membanyakkan latihan serta mempelajari lebih banyak teknik lakonan supaya dapat menghasilkan persembahan yang lebih berkualiti. Kesimpulannya, tugas saya ini telah memberikan pengalaman yang sangat bermakna kepada saya sebagai seorang pelakon. Saya bukan sahaja mempelajari teori lakonan, malah saya dapat mengaplikasikan teori tersebut secara praktikal dalam proses pembinaan Watak Aiman. Melalui latihan yang berterusan dan bimbingan pensyarah, saya berjaya memperbaiki aspek bahasa badan, teknik vokal dan penghayatan emosi sehingga persembahan menjadi lebih meyakinkan. Selain itu, saya juga memahami bahawa setiap watak perlu dibina berdasarkan kajian dan analisis yang teliti supaya tindakan, dialog dan emosi yang dipersembahkan mempunyai justifikasi yang jelas. Pengalaman ini akan menjadi panduan kepada saya untuk terus meningkatkan kemahiran lakonan pada masa akan datang. Terima kasih.